Tualakon kepada Quran tiga. Orang mukmin, orang kafir, orang munafik. Tiga tu ya. Abang tu kita kena cakna benar. Kita adalah orang mukmin ke adalah munafik. Kita ni lubar dua lagi ni. Kafir insya-Allah tak pergi. Emma mukmin, emma kafir, emma munafik kita. Sebab munafik duduklah sejak Nabi, bukan sejak Iman ni. Dok. Bukan sejak Iman saya dak, sejak Nabi lah kafir. Atau kalau kita boleh masuk sejak Iman saya, jangan buat sedap lagi. Jangan duduk sedap katanya, oh kita duduk sejak semua. Kalau duduk semua hingga sikit apa pasal celuk tu serius tu. Tu ya benar. Nah, orang Tino tak payah rasa sejak. Orang sampai Nabi ada, orang Tino pergi sejak. Kalau ada jalan, tak ada fitnah apa tengah jalan, marilah sejak tak apa. Boleh pahala 27 nah. Di rumah semaya boleh sah ya. Tapi kelebihan segi mana? Segi selamat pada fitnah orang Tino je. Dia bunga. Kalau bunga tu kak takut malah, takut jadi getuh demo apa itu mo yalah. Bila bunga ni apa ada? Ada lelaki suruh mari. Mari apa? Mari dengar Quran tu. Mari dengar Quran. Mari pakat baca Quran. Kalau Zuhur Asar baca masing-masing baca. Kalau ngorek Isya subuh pakat mari dengar Quran. Dengan ngerti. Siapa sing mazhab tu tak boleh baca Fatihah. Datuk Imam baca surah senyap. So fastami'u lahu wa ansitu. Senyap serta dengar serta senyap. Tu semaya di sejak. Nah, kalau orang Tino boleh mari kata kalau ada apa, kalau kata semai rumah lebih afdal tak apa, main rumah tak apa, tapi boleh satu ya. Saya rasa rugi sikit sih. Nah, nak pergi bulan 27 tak boleh juga di rumah. Nah, Malaysia kalau rasa nak boleh banyak sekali semaya, maya tu senyap tulah ya rakaat 7. Boleh sah. Begitulah orang lelaki dah. Orang lelaki ni hak sok mudah. Orang lelaki saya takut sekali. Sebab apa? Sebab Ibnu Mas'ud ya ayat katakan dah. Allah, malah dengar hadis Ibnu Mas'ud. Hadis Sahih Muslim lah. Hadis sahih. Ya kata zaman Nabi ni tidak ada orang tak mari maya sejik melainkan orang munafik hak curak-curak munafik. Gerak situ. Tak ada hak tak mari sembahyang Jumaat di masjid melainkan orang munafik hak jelas munafik. Kalau hak munafik bau-bau tu mari buat ya. Hak jelas tak mari langsung. Tak mari Jumaat. Apa itu apa belamak lah tu dah. Tapi kita jangan kata dia munafik lah. Cuma kena ayat zaman Nabi adik. Ayat zaman Nabi lah ni. Lepas tu zaman Nabi tu sangkum tuaya. Ada 3 grup. Grup mukmin, grup kafir, grup munafik. Duk dalam duk geria kat dalam Madinah tu belaka. Contoh lepas tu 3 grup ni akan ada siapa kiamat. Tuk run, tuk yuk, tuk ti. Tiap-tiap run, tiap-tiap yuk, tiap-tiap tempat ada semua 3 grup. Cumanya kena beringat kita dalam grup tu tak. Beringat. Nah, beringat ni kena takut jadi munafik. Siti Aisyah takut kan saya waktu besok bahasa dia. Banyak kali tak dapat ni. Ibnu Ami Mulaikah dia jumpa dengan Ummul Mukminin Siti Aisyah dan berapa orang sahabat lagi. Ummu Salamah, Asma kakak Aisyah. Aku dengar fak ni, ayat aku takut dia munafik. Pakat gerung jadi munafik belakang fak sahabat ni. Sahabat Tino, sahabat Yatai Umar ada satu cerita katanya, Umar kena tikai, nak mati. Oh ya, suruh panggil Huzaifah mari. Ya Amirul Mukminin kan? Huzaifah mari dia tanya, nama aku ada ke tak dalam list munafik hak Nabi sipai taruh semua. Tu Umar. Ayat tu takut sungguh dia. Kalau ada nak istighfar banyak-banyak belum nak mati ni. Illal ladzina tabu. Ya adalah surah Taubah juga kecuali orang taubat. Nah, maka dia tu wa ulaika minal mu'minin, orang tu daripada orang mukmin. Sebab tu kita taubat hari banyak astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah wa atubu ilaih astagfirullah. Umar takut dia munafik. Umar jadi Amirul Mukminin.
Kata Nabi, syaitan takut kemung leher umat. Kalau mau jalan-jalan ni, syaitan tak jalan lah tu. Dia takut ke umat. Itu Nabi pesan sendiri. Orang radak tu takut dia munafik juga. Bapak kita ni, kena pakat takut belakang dah. Tak sahu jadi nampak. Sakan nilai saya ni orang. Semualah. Umat ni bukan sekadar dia tak iman tak. Jadi, apa dah Amirul Mukminin. Bukan sekadar dia tak guru tak. Oleh itu maka, marilah kita pakat. Saya royak dah, terlalu royak juga. Katanya, alamat munafik duk di Quran juga. Nah, tua ciwat kata dia munafik ke tak ada di Quran. Kalau berakhir baca Quran, insya-Allah selamat. Kalau duk menoloh baca Quran tu, ya Allah, takutlah. Terutama hak tak baca langsung Quran. Ada lagi kau faedah tak baca langsung Quran. Nah, minta maaf dah. Kosong lah tu tak ada dah. Tak agak dah pasal tu bukan dah. Merung kita ni, kita duk royak banyak dah. Nah, bertilah daripada tak seduk Quran. Ajaklah anak cucu hidup dengan Quran belakang. Lah ni anak cucu kita ngaji segala macam. Nah, maka kita nak suruh ngaji Quran tu nombor satu sekali. Lepas tu ngaji lain tak apa. InsyaAllah sebab tu kalau anak cucu ngaji mana-mana, dia duduk dengan Quran. Ngaji gapo tak apa, dia duduk dengan Quran. Ada lah ni faedah dua halaqah, banyak-banyak mahu yang lain faedah dua halaqah Quran. Pesan ke dia duduk lah halaqah Quran. Pesan kita ni lah. Ya ada juga pesan tak sewa halaqah Quran. Jagalah dia anak cucu lah ni. Satu kumpulan tu dia duduk klasik-klasik, dia buat puak cara dia. Tak sewa halaqah Quran, tak sewa. Dia tak wahai Quran. Tak berhari tak saya halaqah. Lepas tu dia tengok orang salah belakang, dia seorang kena. Jaga tu. Tu bahaya benar. Nah, sepatutnya kena takut dia munafik tak. Dia kena. Orang lain salah belakang. Akidah tak betul, ada belakang kata. Jagalah anak-anak buat kita ni banyak dah kan. Ada kelipatan di buat dia. Dah kemasuk buat dia tak kena apa lah. Dia kata buat dia akidah salah. Tak belakang. Dia biasa menyalahkan orang. Ingat molek nah. Ada ni tengah duk kaya itu ada. Buat dia. Ya ada ngop aman mari rano kita tahu kat aman dia. Ada ngop aman duk pondok 20,000 setiap pondok supaya sekolah. Budak-budak yang masuk main. Jaga molek nah anak-anak faita jaga molek. Kalau ada dah tolong cari jalan berubahlah. Nah, biasa tak seka Quran, biasa nampak orang semua salah, kita seorang betul, ini menyalahi dengan sahabat-sahabat. Sahabat bukanlah tu. Sahabat dia takut dia di munafik. Mana kata takut salah. Nah, tak ada kata ya Allah kena sekali. Tak, kata tak boleh. Nyalahi dengan sifat mukmin hak sebenar, mukmin hak sadiq bukan belah tu. Mukmin hak sebenar bukanlah tu dah. Kena takut sama beringat. Aku kena dak lagi ni. Dan siapa kita kena mula daripada ambil semaya ke. Kena kedak ambil semaya. Kalau ambil semaya tak kena, semaya pun tak kena. Lecek tengok. Takut kadang-kadang, cuh-cuh-cuhnya ni, tak ada kata mana. Ada tu budak-budak zaman dulu ni. Ambil semaya, kadang kau celah-celah hidung gitu ya. Masa tangi, kreh-kreh-kreh, masa tak sah lah pada. Banyak budak-budak semaya tak sah. Dan semaya tak ambil semaya tak sah. Syaitan tipu yang dimula, bangga mula-mula. Kita tak lepas dah. Baik semaya tak lepas dah. Semaya tak lagi. Ada lah. Jaga-jaga anak-anak kita. Kalau kita wahlakah Quran tu. Royak kata cara-cara patibat. Dalam Islam kita tu. Ambil semaya ke. Apa ke. Baca Quran lagi anak hari ni. Berapa lah baca. Banyak anak dah baca. Sejuh siapa dah lagi. Anak kita baca siapa sejuh. Sehari. Kita sendiri buat contoh. Nah. Tu. Gitulah saya harap katanya bersama Quran ialah bersama syurga. Siapa tak bersama Quran ni susah juga nak sampai syurga.